Seorang kanak-kanak autism dilaporkan hilang dalam satu kejadian di Kampung Bahagia 2, Tamparuli pada 20 April 2025. Kanak-kanak lelaki berumur 5 tahun itu dilaporkan hilang kira-kira jam 2 petang. Berdasarkan maklumat awal, mangsa hilang di kawasan belakang Pejabat Daerah Tamparuli. Operasi mencari dan menyelamat sudah digerakkan polis bersama agensi lain termasuk bomber. Namun sehingga jam 7 petang, kanak-kanak itu belum ditemui.